Korang pernah kena tak macam ni? Kereta tiba-tiba tak boleh nak start. Contoh macam video customer yang hantar ni, kereta dia bukan sebab bateri tau, sebab lampu dia semua ada, tapi tekan brake, tekan push start button, memang tak boleh nak start. Kalau korang pernah kena ataupun tak pernah kena lagi, boleh save dulu video ni. Yang penting jangan panik Wiko bagi tahu sebab apa tak boleh nak start dan cara macam mana nak start balik kereta. Ni sebab apa tak boleh nak start kereta, sebab brake ni dia dah lock. Maksudnya kenapa dia boleh jadi lock, mungkin kita tekan brake ni dah banyak kali ataupun tak tekan habis, kita tekan sikit-sikit jadi dia punya brake terus lock, dia tak bagi nak tekan. Dan you akan rasa brake ni keras, dia tak boleh nak tekan habis, sangat-sangat keras. Cara dia nak bagi start balik macam mana? Okay, brake ni kan keras kan, kita pakai dua kaki, tekan kuat-kuat, sekuatnya boleh. Okay, walaupun dia keras tapi kita tekan sekuat-kuatnya. Lepas tu kita start macam biasa, tekan sekali. So dia sudah boleh start. Ada dapat sesuatu? Kalau rasa video ni berguna, boleh tolong Wiko like, komen and share kat kawan-kawan. Mana yang belum follow Wiko lagi, boleh tekan follow. Yang berminat dengan kereta Toyota, Roadshow Wiko sahaja sedia membantu dapatkan kereta idaman. Sekarang ni ada promotion, ada ready stock tau. Kena cepat-cepat grab. Apa yang nak tahu, komen je dekat bawah, nanti Wiko jawabkan. Ataupun WhatsApp Wiko lagi cepat reply. Okay, bye.